Assalamualaikum, selamat petang semua, apa khabar? Hari ini kita bersiaran lagi. Di depan saya ni adalah sepohon pokok pokok durian musangking. Jadi pokok musangking ni sekitar dia 3 tahun yang lalu saya telah bagi ke abang saya sepokok durian lah. Pokok durian, pokok tu kecil je. Lepas tu dia dah macam nak mati lah. Ranting atas mati, tinggal bawah je. Maksudnya dalam 2-3 helai macam tu lah daunnya. Jadi abang saya ni dia minta satu. Jadi saya nak bagi yang elok, dia nak ambil yang itu juga. Dia kata tak apalah, nanti kau nak jual. Ni cerita asalnya ya. Dia kata tak apalah, ambil yang ini je. Dia nak ambil yang pokok tak cantik tu. Pokok pun macam hidup segar mati tak mau, dalam polybag. Jadi tak kisahlah, dia pun ambil, dia tanam dekat sini. Bila dia tanam dekat sini, yang apa saya nak cerita ni lah pokok ni dia naik pantas. Lepas tanam, dia naik, dia punya pucuk apa semua tu pantas, naik laju. Walaupun orang kata dia tak ada baja ni, nampak ini pun dia tak pruning ni. Tak ada pernah pruning ke apa semua. Adalah ada baja sikit lah kot kan. Tapi dia naik laju pantas sampai ke atas. Ini berkenaan kepada baka lah. Maksudnya dalam cerita ni, kalau anda tanam pokok durian kahwin, bila tanam, lepas tu tengok dia punya pucuk dia lambat sangat nak keluar. Dah ada bubuh baja pun, progresnya pun sangat lambat. So korang ganti lain. Sebab yang pokok yang ni, saya nak beritahu, dalam masa 3 tahun tanpa penjagaan rapi, pokok pun tak pruning, baja pun jarang sekali. Baja bendang je abang saya terbubuh. Pokoknya naik lebih kurang dalam 15 kaki tinggi dia. Dan suspek pokok ni pun kalau kita pruning, bubuh baja, dia boleh berbuah kalau macam ni. Tengok bawah dia pun dia boleh naik macam ni. Punyalah. Kalau saya dapat cantuman ni, buat cantuman kat sini, kita boleh ambil lagi, kita boleh buat anak-anak pokok cantum ni bawah dia ni. Jadi dekat bawah ni tengok. Dia naik. Sebenarnya naik dari sini dia dah potong ni. Jadi sebelah tengah ni. Ni sebelah dalam ni, musangking. Jadi cerita dia berkemungkinan lah pada saya musangking ni dekat atas. Jadi di bawah tu, kaki di bawahnya tu, berkemungkinan akarnya cantik. Jenis pokok penanti yang bagus. Dia kadang-kadang pokok penanti sangat memainkan peranan. Yang mana yang tak faham pokok penanti tu apa, pokok yang dalam polybag tu, yang anak pokok yang tanam biji tu, bila dia dah tumbuh, lepas tu diorang potong atasnya, ambil pokok musangking, ranting musangking diorang akan sambung dekat atas. Jadi dinamakan sebagai durian kahwin. Sebab kita ambil ranting macam ni kan, ranting macam ni kita ambil, kita pokok yang dah tua lah, maksudnya ranting dah tua macam ni, kita ambil, kita akan buat sisip dekat anak pokok durian yang kita tanam biji tu. Jadi yang tanam biji itulah adalah pokok penanti. Jadi kalau pokok tu sihat, sangat laju. Saya agak kagum lah. Sekarang ni pokok yang saya tanam, intake mula-mula sebelum saya meniaga pokok. Pokok ni dah mengalahkannya ke semua pokok-pokok saya. Tupai ke ni? Tupai. Jadi pokok saya semua tewas dengan pokok dia ni. Padahal pokok ni asalnya dulu tak berapa, masa anak pokok tu dia tak segar, tak elok. Tapi lepas tanam, dia naik lebih 15 kaki dalam masa 3 tahun tanpa penjagaan. Jadi untuk sahabat-sahabat yang tanam pokok durian, kalau durian kahwin ceritanya ni, yang mana kahwin, tanam, lepas tu dia lambat membesar, keluar pucuk pun susah, korang ganti pokok, tak payah nak buat rawatan lagi. Sebab kebiasaannya pokok penanti dia tu, kita nak habiskan 2-3 tahun. Kau macam ni 3 tahun je tanpa penjagaan rapi.
tanpa pembajaan yang berjadual apa semua, tetap pokok ni boleh naik tinggi. Jadi itulah cerita sekarang ni. Yang ini usianya lebih kurang dalam 3 tahun setengah. Tak sampai 3 tahun abang saya cakap tadi. Tinggiannya lebih kurang 15 kaki lah. Dalam kat sini pun ada juga saya bagi kat abang saya ni pokok durian lain. Yang ini saya tak ingat weh. Sama ada montong atau puang mani. Yang ni pun saya bagi dekat abang saya. Yang ini 2 tahun lebih berbanding pokok yang itu. Yang itu 3 tahun, nampak perbezaannya. Yang ini 2 tahun, yang itu 3 tahun. Tengok perbezaannya, ketinggiannya, jauh beza. Tapi yang ini pun walaupun 2 tahun tanpa penjagaan rapi juga, pokoknya naik agak cantik. Yang ini kalau tak salah saya sama ada montong ataupun puang mani. Tapi kalau sebelah sana puang mani. Sekejap, ini saya tak ingat lah. Alamak. Saya tak ingat, betul saya tak ingat. Ada satu lagi, saya bagi kat sini 2 pokok. Ni rumah kakak saya nombor 2. Okey, yang ini puang mani. Ini puang mani ataupun jari buaya. Jari buaya Kalau dekat Thailand puang mani lah. Yang ini adalah puang mani. Tengok puang mani dengan pokok yang hujung tadi tu masih lagi ada perbezaan. Sana tadi daun dia lebih kurang agak sama. Saya tak ingat lah sana tu apa. Tapi yang ini puang mani lah. Okey sahabat, itu je lah perkongsian kita hari ni tentang anak pokok durian di kawasan rumah abang saya ni. Saya sebenarnya sampai sekarang masih kagum lagi lah. Sebab pokok ni 15. Yalah, macam yang saya cakap mula-mula tadi, agak pantas dia naik dah. Ni puang mani. Yang ni memang saya ingat puang mani. Tapi yang tadi tu saya ingat montong lah. Sebab sebelum ni saya ada bagi pokok montong. Lepas tu montong tu mati. Lepas mati tu saya rasa saya ganti lagi. Saya bagi lagi pokok montong lagi. Oh yes, montong. Ini pokok durian montong. Betul. Jadi abang saya ni saya bagi pokok durian montong satu, Musang King. Lepas tu puang mani. Sekejap Macam duri hitam pun ada. Macam duri hitam Saya tanya abang saya lah nanti. Kalau tengok daun macam montong. Alright semua, itu je perkongsian saya. Moga bermanfaat lokasi kita di Parit 6 Cendrong Balai. Parit 6 Cendrong Balai. Tapak ni lah tapak rumah nenek saya, tapak rumah arwah ayah saya dulu. Assalamualaikum, selamat petang semua. Bye bye.